Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'inuka wa nastahdika wa nastaghfiruka wa nu'minu bika wa natawakkalu 'alayka wa nuthni 'alayka al-khayra kullahu. Nashkuruka wa la nakfuruka wa natruku wa nakhdhamu ma yakfuruk. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjudu wa ilayka nas'a wa narju rahmatak wa nakhsha 'adabaka in 'adabaka bil kufar wal haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi dipanjangkan umur, diberi kesihatan, lapangan masa serta kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat hadir pada malam ini menyambung pengajian kita, dan kita sampai muka surat 45 wa amma darajatu. Kat situ qala al-musannif rahimahullahu taala an wa nafa'ana bi ulumi fi dalam rabbil alamin. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa amma darajatu fa ifsha'us salami wa it'amut ta'ami was salatu bil laili wan nasu niyam wa amma al-kaffaratu fa isbahul wudu bis sabarat wa naqlu al-aqdami ila al-jama'at wa intidharus salati ba'da as-salah. Situ kan hadis ni panjang. Disebut tiga perkara salasun mujiat, tiga penyelamat. Kita dah sebut dah pengajian lepas. Wa salasun muhlikat, tiga yang membinasakan. Kita dah sebut pengajian lepas. Ya, wa salasun darajat, dan tiga darajat, yang mengangkat darajat. Ini kita akan mengaji sekejap lagi. Wa salasun kafarah, kafarah, dan tiga perkara kifarah, penghapusan dosa. Jadi ada ni dua kali dosa silah kita sebut lah. Okey, wa amma darajatu, adapun darajat, mengangkat darajat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang boleh mengangkat darajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, fa ifsya'us salam, iaitu menyebarkan salam, mengucapkan salam. Assalamualaikum. Kalimah yang Nabi dalam hadis lain Nabi kata, apabila kamu buat ni tahabbtum, apabila kamu melakukan amalan ini boleh melahirkan kasih sayang. Apa dah salam? Menghamburkan salam, menyebarkan salam, beri salam. Assalamualaikum. Mudah. Nah, tetapi dia boleh melahirkan kasih. Sebab apa? Salam itu sebenarnya doa. Ya, assalamualaikum, salam sejahtera ke atas kamu, selamat ke atas kamu. Waalaikumsalam. Begitu juga dia pun membalas. Sebab tu memberi salam ni hukumnya sunat. Sunat beri salam, ya, tetapi menjawab salam itu wajib. Nak menjawab salam itu wajib. Jadi benda yang mudah pun kalau tak buat tak jadi juga. Dan kadang-kadang kalau tak biasa segan juga. Takut orang kata alim sangat, takut orang kata bagus sangat. Dia suka kalau orang kata dia ni setan lagi bagus. Bukan kata melepak jadi bagus, tak suka dia. Sepatut baguslah. Dah tak biasa sebenarnya. Balik kat rumah macam tu, tak pernah beri salam. Malam ni ngaji bagi salam. Oh ya, macam mana ni? Fikir 18 kali nak beri salam, nak masuk rumah ni. Assalamualaikum. Tak biasa ni. Nah, kalau benda biasa, okeylah. Kita beri salam sekali, bini kata, siapa tu? Suara macam suami aku. Adakah ini tanda-tanda kematian? Tanda kematian tu beri. Sebab apa tak pernah buat lah. Apalah, mati-matilah. Pertama sekali. Tapi kelama-kelamaan
kita boleh melakukan dengan cara yang mudah, ya. Apa ifsya'us salam bainana, di antara kita, bertemu kawan sahabat, bertemu sesiapa saja, sama ada kita kenal ataupun kita tidak kenal. Disunatkan bersalam. Yang kedua, wa it'amut ta'am, beri makan. Ini pun daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, memberi makan. Ya, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi. Beri makan kepada wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi. Ya. Makna makanan kita beri kepada sesiapa sahaja, apatah lagi makanan itu zawil qurba, atau kerabat kita, orang paling hampir dengan. Sebab tu infak ni tuan-tuan sekalian, diutamakan orang yang ada tali persaudaraan kekeluargaan dengan kita. Zawil qurba, kaum kerabat. Pertama-tama sekali. Kadang-kadang kita nampak orang yang jauh-jauh. Ya, ahli keluarga kita tak nampak. Abang kita yang berada di kampung susah hidup dengan kehidupan dia, kita bantu dia lah. Kita nampak jauh-jauh, yang dekat tak nampak. Ini masalah kita lah tu. Jadi bagi yang berkemampuan itu ta'ah. Macam malam ni ada kuliah, tuan-tuan buat makanan, masya-Allah dah. Itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermakna memberi makan malam Jumaat, hari Jumaat, fakir miskin, sesiapa sahaja. Ya, kita bantu mereka meringankan bebanan yang ada pada mereka. Tidak semua manusia yang Allah Ta'ala cipta ni lapang, senang, kaya. Ada di kalangan mereka yang susah, ada di kalangan mereka yang kaya. Maka yang kaya itu berkewajipan untuk membantu yang miskin, yang susah. Kita dapat pahala membantu miskin sebab ada orang miskin. Kalau semua kaya berlaku, kita nak bantu siapa? Syukur ada orang miskin, maka kekayaan kita itu boleh kita belanjakan, kita infakkan kepada mereka. Okey, dua. Yang ketiga, wassalatu ala bil-laili wan nasu niyam. Ini payah sikit. Sembahyang waktu malam, wan nasu niyam, sedangkan manusia dia tidur. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Mereka merenggangkan lambung-lambung mereka daripada tempat tidur. Bangunlah tu, tenggan. Nak apa tidur? Tidur, bangun, bahasa muda bangun malam lah dah. Khaufan wa tama'a, kerana takut kepada Allah. Takut apa? Takut siksaan Allah Ta'ala. Sebab kita tahu kita ni banyak buat dosa dengan Allah. Takutlah azab siksaan. Wa tama'a, kita tamak halapa kepada ganjaran pahala di sisi Allah. Nabi SAW sebut, alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihin qablakum wa maqrabatum ila rabbikum wa mukaffiru li sayyiatikum atau kama qala ila akhir hadis. Dalam kamu sentiasa berqiyamul lail, bang qiyamul lail ni cakap bab qiyamul lail, hak tukang cakap boleh tentu lagi bangun. Nah, ada ilmu satu benda, amal satu benda. Kadang-kadang ilmu tak tinggi mana pun qiyamul lail tiap-tiap malam. Yang tukang mengajar tiap-tiap malam tidur. Jadi kita usahalah tuan-tuan, ya. Kita hendaklah kamu sebab fa innahu da'bus salihin qablakum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qiyamul lail itu merupakan hidangan orang yang saleh sebelum daripada kamu. Orang saleh, orang hebat, atau para alim ulama, mereka ni tak tinggalkan qiyamul lail. Sebab qiyamul lail itu menguatkan dalaman. Sebab tu apabila berlaku sesuatu perkara, dugaan daripada Allah Ta'ala, tak goyah mereka sebab kekuatan dalaman. Kita ni dalaman tak kuat, ya. Apabila Allah Ta'ala uji sikit, wahara kita. Nampak tak? Okey. Wa maqrabatum ila, dan qiyamul lail dapat menghampirkan kamu kepada Tuhan kamu dan dapat mengkifarahkan dosa-dosa kamu. Itu di antara kelebihan qiyamul lail yang Nabi sallallahu alaihi wasallam nyatakan. Jadi wassalatu bil lail, sembahyang pada waktu malam, wan nasu niyam, dalam keadaan manusia yang tidur. Malam waktu makhluk istirahat. Menahal masyaallah. Wal laila libasa, malam sebagai pakaian untuk menutupi kita, untuk kita beristirahat. Malam ni waktu untuk kita beristirahat, ya, tidur kita dan sebagainya. Jadi ketika manusia duk tidur di buai mimpi, dah dengan seronok nak tidurnya dengan filmnya,
yang tebal tu dengan ekor kain selimut tebal kan sedap tidur tu. Oh nak bangun ketika tu bukan sebarangan, bukan semua orang boleh bangun dalam keadaan begitu. Anda dengar cerita kalau Tok Guru Aziz dulu pergi tidur di hotel ke mana tak tidur tak tilam, tidur ke tapik kat bawah. Sebab apa? Takut tak bangun malam. Takut tak bangun malam sebab sedap tidur. Sampai tahap macam tu orang jaga solat ni kita tidur, insya-Allah tabarakallah. Dah. Tidur besok tak bangun dah. Kalau lah kat rumah dulu buat qiyamul lail, kat hotel tak buat dah, nak tidur. Tak tidur kat rumah contohlah. Tapi ahlul qiyamul lail, ahli qiyamul lail ni dia di mana sahaja dia berada, dia jaga solat mereka hebat bukan. Ni benda kita boleh buat kalau nak buat ni. 3 perkara ni yang boleh mengangkat darajat kita di sisi Allah Ta'ala, kita boleh buat kalau nak boleh buat. Bukan mustahil lah. Tapi sebab kita tak nak buat nak. Tak nak buat. Habis wa ammal kaffaratu, ada pun kaffarah. Fa isbahul wudu fis sabarat, iaitu melebihkan wudu, menyempurnakan wudu dalam keadaan cuaca yang dingin. Ya, isbahul wudu, menyempurnakan wudu. Kalau isbal tu kita lebihkan lagi, disunatkan lebihkan daripada hak dia tu, kita lebih ke atas sikit. Sebab kesan wudu ni di akhirat kelak dia bercahaya. Jadi kalau banyak wudu, anggota tu luas sikit, lagi luaslah kesan wudu tu bercahayanya. Dah. Apatah lagi di musim dingin dan musim sejuk. Nak ambil wudu pun malas lah. Dah. Kalau anak belajar dulu dalam musim sejuk, ya Allah Rabbi, tak suka anak musim sejuk. Kalau dalam pejabat tu pun kalau sejuk-sejuk sikit ada suka. Ekor berperasa je. Setengah orang sejuk dah, tak suka. Rasa sepit dunia kalau musim sejuk. Dah, kalau musim panas tu okey sikit. Kalau panas sangat, tempat anak belajar dulu, kepanasan dia tu yang anak tak pernah rasa lah. Sebab ketika musim panas kita dihalau keluar. Dia beri tiket, halau kita balik. Tapi ketika balik tu pun 40 darjah. Kepanasan 40 darjah. Orang kata sampai 60. Kalau yang ambil Soifi tu musim panas mungkin 60. Anak tak pernah rasa sebab 40 sealih bawah tu. Jadi bagi tiket baliklah. Apatah lagi kat negara ni ada Albinina. Baliklah buat apa lagi dah. Balik. Kepanasan 40 tu pun tak nak duduk sembang kat luar. Kalau tengah hari memang taklah. Dan derungan angin tu pun rasa macam duduk di sebelah unggu api tu. Kita duduk di lagi tu kan. Unggu api kita duduk tepi tu dah. Dia apa tu? Panaskan badan tu dah. Kalau dia panggil duduk dia. Bukan diam. Payah tu kau nak syarah tu. Ada musim sejuk, ya Allah, sejuk tu kan, dingin ya Allah dah. Tapi kita boleh sempurnakan wuduk tadi dengan cara baiknya. Tu kafarah. Sebab kita tengok amalan-amalan, ada amalan yang Nabi SAW sebut, as-salawatul khams al-jum'atu ila jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffirat lima bainahunna idza jutunibatil kabair atau kama qala Rasulullah. Sembahyang 5 waktu, ya, setiap satu waktu kepada satu waktu yang lain itu. Satu Jumaat kepada satu Jumaat seminggu itu, satu Ramadan kepada satu Ramadan setahun. Mukaffirat sebagai penghapusan dosa, dicelah lima bainahunna, dicelah sudah di antara dua amalan. Di tengah-tengah dihapuskan oleh Allah. Ya, idza jutunibatil kabair, apabila dijauhi dosa besar. Dosa mana yang terhapus? Dosa kecil dia gugur dengan sebab apa? Dengan amalan yang kita sebutkan tadi. Okey. Yang kedua, naqlul aqdami ilal jama'at, memindahkan kaki-kaki kepada jemaah. Maknanya datang berjemaah. Itu mengangkat darjat. Setiap satu langkah kita satu darjat dan satu dosa dihapuskan. Sebab tu para sahabat Nabi dulu, mereka ni
Ada di antara mereka yang sengaja cari rumah jauh daripada masjid, buat rumah jauh daripada masjid. Sebab apa? Sebab kalau jauh tu banyak langkah, banyak pahala, banyak penghapusan dosa. Itu sahabat Nabi dulu. Tapi zaman kita ni, orang kita jangan cari yang jauh. Jarak jauh memang tak datang lah jawabannya. Dekat pun tak datang. Nak jalan kaki pun nak cerita dekat tu, jalan kaki tak sampai. Terang. Sekarang ni dengan kereta pun tak sampai juga. Kalau jauh, sadaqallahul azim, ada apalah tak datang. Ke zaman kita ni, sebab kita iman kita ni kita tahulah. Dah carilah dekat-dekat masjid surau. Paling kurang pun apabila kita tengok orang datang masjid, takut rindu nak datang masjid. Malu diri sendiri. Orang jauh boleh datang. Betul. Ketika anak duduk desa bakti dulu, tempat mula-mula datang daripada kampung ke Kuala Lumpur. Tahu desa bakti Selayar, Pasar Borong Selayar, Taman Wilayah, kat situ lah. Duduk kat situ. Jumpa Albini pun kat situ juga. Anak tu imam. Itu sekalian, yang datang dengan kuliah tiap-tiap malam, ada seorang dengan keluarga, anak isteri dia bawa. Duduk kat mana? Duduk di Serenda. Duduk di Serenda, datang ke Selayar tiap-tiap malam. Beberapa tahun juga. Banyak tahun juga. Masya Allah. Buat anak isteri. Dia kerja apa dulu? Dia kata kerja di PKL. Lepas tu dia berhenti, jual kuih. Datang kuliah, angkut anak isteri. Begitulah bertahun-tahun. Masya Allah. Yang sebelah surau tak datang. Dia yang jauh 20 km nah, lebih kurang tak? Daripada Serenda ke Selayang boleh hadir. Tuan-tuan ni ada ke 20 meter? 20 km? Tak ada dah. 1 kilo ada. Tak juga. Tak sampai juga. Berat tuan datang ke masjid surau ni, pilihan Allah Ta'ala. Ya, pilihan Tuhan tak pilih tak hari lah. Kalau Tuhan pilih jauh pun dah. Datang ni kita takut tuan sekalian, takut kita tak terpilih di kalangan hamba-hamba yang baik-baik. Mati nak mati baik. Semua nak mati baik bagus ni dah. Dalam kemelangan yang berlaku dah. Ada salah satu di antara masuk khutbah Jumaat. Seorang budak yang wangi dia punya bauan dah. Rupanya hafizul Quran. Masuk khutbah di Terengganu. Hafizah hafal Quran. Lepas tu dia tulis Quran. Dia tulis yang tu dia bawa untuk dia. Sebab itulah dalam kita baca, ingat dalam doa wa fil qabri mu'nisa. Di dalam kubur tu menjadi teman rapat Al-Quran Al-Karim. Teman yang akan menemani kita. Al-Quran hebat, Al-Quran hebat. Kita ni Quran dengan Allah, nak baca Quran pun malas. Surah. Rajin tu baca Quran. Kalau WhatsApp tu rajin, lepas maya tu tengok WhatsApp. Tengok apa WhatsApp tu? Penting sangat kamu ya. Kamu siapa? Penting. Assalamualaikum, buka selalu handphone tengok. Kita lah tu, bukan orang lain kita. Yang kita tahu sebab kita. Ada satu masjid tu tak, solat tarawih. Lepas salam buka tu, yang buka tu imam. Haram aku tendang tu imam juga tu ni. Punya bongoknya untuk imam ni. Budak muda lah. Nanti imam tarawih. Lepas tu dia tarawih. Haram. Kalau aku ketika tu lepas kebagi tak sekira kena tu imam ni. Nak buat tu kan? Penting sangat. Kalau penting tak apa tuan. Ya? Kalau penting, sebab apa tengok takut telefon bini telefon, bini nak beranak datang tadi. Bini dah nak sakit perut dah dalam tempoh. Dia dah ada tempoh apa? Orang tak reti lah aku bahasa ni. Nak beranak lah, maknanya suami ni jenis wanaqul akhdami ilal jama'at. Allah mari supaya jemaah jaga subuh. Dia terpaksa handphone dia buka, takut bini-bini telefon nak beranak. Kalau macam tu memang patutlah 2 minit buka telefon, 2 minit buka telefon. Tapi kalau kamu bini pun tak ada, mu pun tak ada apa masalah. Dah sehari-hari sekali orang telefonmu, makna tak penting sangat mu buat handphone buat apa mari kat surau ni. Ibu sibuk aku pun tak bawa dah handphone. Boleh bawa, bukan tak boleh bawa, tak masalah dah. Tapi maksudnya begitulah.
Lepas tu lah penceramah dia kata Ronaldo main bola bawa handphone. Dah. Sebab apa? Tak bawa handphone. Nak fokus kepada permainan dia tu. Kita tak fokus pada ibadah tu yang boleh bawa macam tu. Lepas tu satu hal pula ganggu orang lain pula tu. Dah, tak tutup pula tu, tak silent pula handphone tu. Shopee haram suruh dia. Sembahyang pun Shopee juga. Banyak tu tak. Kau memang dia tak boleh tutup Shopee tu. Bunyi tu tuan. Dia tengok sembahyang Shopee. Dah, dia buat tulis sikit Shopee bodoh. Shopee bodoh lah. Ganggu orang lain tu tuan. Silent lah. Betul tak? Kalau nak bawa handphone silentkan dia. Betul lah. Kau dakwah sebut tadi benar. Nak telefon kau penting sangat, keluar telefon. Betul lah tu. Supaya tak ganggu majlis orang lain. Ni jawab dia tu lah, suara kuat pula tu jawab. Keluarlah sekejap. Nah, kita tahu dah tu mungkin bini nak beranak tu. Kalau tidak bini nak beranak pun kucing nak beranak. Dah penting. Tak ada masalah tu, tak sekian. Apatah lagi kita nak bercakap sembang. Karena kalau orang sembang ketika aku kuliah, kena lah. Butuh je jawab. Tak boleh kita ganggu, memang cukup mengganggu. Betul? Dan halau pun ada. Yang halau tu tukang bagi duit kat aku. Apa halau juga. Peduli apa. Hujung masjid, di masjid luas, di hujung. Cakap sembang kita kat depan. Nak halau. Tak nak dengar tak apa. Jangan ganggu majlis orang lain. Dia bercakap sampai kat depan kita. Tak betul tu tuan. Penting silakan kita keluar sekejap, kita jawab telefon apa semua sekali. Kalau nak sembang pun sembang kat wakaf. Bagus dah tukang buat. Untuk penyembang. Dalam kuliah sudah disembang kat wakaf. Tak sakit hati kita. Apa? Dia faham lah? Wantizarus salati ba'da salat. Kafar penghapus itu menunggu satu sembahyang pada tadilah as-salawatul khamsah, 5 waktu sembahyang tadi antara Nabi sebut dah. Di tengah-tengah tu penghapusan dosa. Sembahyang maghrib sampai sembahyang isyak, tengah-tengah tu dah hapus. Cuma dosa tadi dosa kecil. Wantizaru as-salati ba'da salat, menunggu sembahyang lepas sembahyang. Lepas sembahyang maghrib, lepas tu duduk tunggu nak sembahyang isyak. Lepas sembahyang isyak duduk tunggu sembahyang subuh. Dah naduri, dia rasa rindu untuk mengerjakan solat. Sebab apa? Waktu solat itu untuk dia berdepan dengan Allah, bermunajah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, cakap dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay. Ada 3 perkara yang menyelamat manusia dari azab siksa, iaitu pertama, takut kepada Allah, baik secara sembunyi maupun terbuka di depan umum. Ya, bagaimanapun takut secara sembunyi lebih tinggi darjatnya daripada takut dalam keadaan terbuka. Ya, ini kita dah sebutkan pada pengajian lepas. Khasyatullahi ta'ala, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khasyatullahi ta'ala fi sirri wal alaniyah, ketika mana? Ketika seorang ataupun dalam sembunyi, ataupun dalam ketika sembunyi ataupun terbuka. Okey, satu. Yang kedua, hidup sederhana dengan tidak melampaui batas. Itu haram dan rela dengan keadaan yang ada. Tidak melampaui sampai melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal qasdu fil faqri wal ghina disebut. Bersederhana ketika fakir, ketika susah, dan ketika kaya, ketika senang. Jangan sampai kita melangkaui. Nak cari hidup senang pun boleh, Islam tak larang. Nak hidup kaya, nak hidup senang, Islam tak larang. Tapi batasannya jangan ambil yang haram. Ya. Sebab Nabi SAW sebut kullul lahmin nabata minas suhti fannaru aula bih, atau kama qala Rasulullah, setiap daging yang tumbuh daripada yang haram, maka neraka yang paling utama baginya. Yang ketiga, berbuat marah dan rela kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi marah dan suka itu kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kerana nafsu semata-mata. Ya, ini 3 perkara ini merupakan munjiah, perkara yang menyelamatkan kita. Okey.
Tiga perkara yang membinasakan dia itu, pertama, bakhil dan kedekut yang melampaui batas. Syuhun syadid, melampaui, terlalu kedekut sangat. Ini penyakit. Penyakit ini amat dibenci oleh agama. Ya, bakhil kedekut sangat, terlampau kedekut. Kadang-kadang kedekut dia tu untuk diri sendiri pun dia berkira juga. Apatah lagi dengan anak isteri. Anak isteri memang berkira. Tapi kadang-kadang ada juga manusia ni, dengan kawan dia tak berkira. Dengan anak isteri cukup dia berkira. Ada tu orang macam tu. Kita pun rasa pelik. Kenapa? Kawan ni kawan lah. Tapi yang paling hampir dengan kita, anak isteri kita. Ada apa-apa yang berlaku anak isteri. Tak? Dahulu sebelum kawan kita. Jadi sepatutnya kita mengutamakan keluarga kita lebih daripada kawan kita tadi. Begitu sepatutnya. Sehingga tidak dapat menunaikan hak-hak Allah dan hak-hak makhluknya. Kadang-kadang tu zakat pun tak keluar. Dia rasa rugi. Duit dia ada 100 juta. Zakat 2.5 juta. 2.5 lah. Maknanya 2.5 juta lah. Kalau 100 juta tu. 2.5 juta dia rasa mahal. 2.5 juta ni boleh beli rumah 4 buah rumah, 4 buah kereta, 4 buah bini dia boleh dengan 2.5 juta. Dia rasa banyak. Dia ada tengok hak orang miskin. Kan zakat ni hak orang miskin lah. Dia tak tengok harta dia ada 97.5 lagi tu. Dia tengok hak 2.5 ni. Ni hak orang ni. Berilah hak orang tu. Kita jaga kita 97 lagi tu. Banyak lagi tu. Nampak tu tak salah. Allah Rabbi ni penyakit. Dah. Ada seorang makcik. Cerita ustaz, macam mana ustaz? Tanya cerita. Orang ni dia tua dah ustaz, duit banyak. Dia tak nak bayar zakat. Orang tua ni. Lama-lama dia kata suami saya tu ustaz. Suami dia. Suami dia dah tua 80 lebih, 70 lebih, 80 lebih tu umur dah tua, tapi tak nak keluar zakat. Ya Allah, tapi hanya orang yang gila kepada duit ni dan tenggelam dalam kehidupan dunia. Nak buat apa lagi dengan umur sebegitu tu? Dan kenaikan Allah Ta'ala. Dan dengan manusia pun kita kena buat. Wa'anfikum. Bab belanja, bab infak ni banyak sangat ayat-ayat Allah Ta'ala, dan Nabi sendiri pun menyebut tentang infak membelanjakan harta pada jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang dimaksudkan bakhil di sini adalah menuruti sifat bakhil. Adapun jika ianya tidak ditaati, maka tidak akan membinasakan, kerana sememangnya bakhil itu adalah satu sifat yang berada dalam diri manusia sejak semula jadi lagi. Sifat bakhil ni kata, dia pengarang kitab ni kata ada dari orang semua, tapi jangan diikut dia. Dia bakhil jangan diikut dia. Dia kata jangan kita buat. Dia kata jangan. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Syaitan menjanjikan kamu, asy-syaitanu ya'idukumul faqra, menjanjikan kamu kefakiran. Kamu berilah sedekah duit tu. Miskin kamu. Beri RM10. RM10 tu beli macam-macam tu. Dia tarik roti canai telur tu. Dia kata miskin. Kurang harta kamu. Syaitan. Wallahu ya'adukum maghfirah, sedangkan Allah menjanjikan keampunan. Tuhan nak mengurniakan keampunan kepada kita. Jadi walaupun sifat bakhil ada pada setiap orang, jangan diikut dia, jangan ada taat. Sifat bakhil itu adalah kita jadi seorang yang karam, seorang pemurah. Yang kedua, seseorang yang sentiasa tunduk dan menurut keinginan nafsunya. Dan orang yang mengikut keinginan nafsu. Kita dah syarah panjang dulu tu, baliman kana aqluhu amiran wa hawahu asira. Untunglah bagi orang yang akalnya menjadi pemimpin, nafsunya menjadi tawanan. Wailun, celakalah, binasalah liman kana awahu amiran wa aqluhu asira.
bagi orang yang akal ni menjadi nafsu menjadi, hawa tu menjadi pemimpin, dan akal itu menjadi tawanan, ilmu itu menjadi tawanan. Ini orang ni binasa, ya. Jadi biarlah akal kita, ilmu kita yang berada di hadapan, nafsu ni ikut, barulah kita akan selamat. Yang ketiga, orang yang menganggap dirinya lebih sempurna daripada orang lain, ni binasa juga ni. I'jadu li nafsihi, ya, wa i'jabul mar'i bi nafsihi. Dia rasa hebat diri dia sendiri, dia rasa dia terlebih hebat daripada orang lain, lebih daripada orang lain segala-galanya. Ni jangan kita ada perasaan tu sudah. Takabur, sombong. Iblis itu yang dilaknat oleh Allah Ta'ala, itulah perasaan dia, rasa dia terlebih hebat daripada Adam. Ya, kenapa kamu tidak sujud kepada lima amr ketika mana aku perintahkan kamu? Ma mana'aka, apakah yang menghalang kamu daripada sujud kepada Adam ketika mana aku suruh, kata Allah Ta'ala. Dia kata apa? Dia kata khalaqahu min tin wa khalaq, bagaimana aku nak sujud Adam, menciptakan dia daripada tanah sedangkan aku daripada api. Apa maksud sini? Dia merasakan kejadian dia tu lebih hebat, lebih tinggi daripada Adam. Dia daripada api, Adam daripada tanah. Dia rasa api itu tinggi, lebih hebat lagi, lebih mulia nak dibandingkan dengan tanah. Sombonglah tu, sombong. Jadi apabila dia sombong, aba wastakbara, apa yang berlaku? Wa kana minal kafirin. Sebab tu sifat takabur ini, silap langkah boleh menyebabkan orang itu terkeluar daripada agama. Nampak tak? Jadi sebab tu perbezaan kita mengaji dah dulu ni, mengaji belakang dah ni. Dah. Nabi Adam yurja ghufranuha, mana diharapkan mendapat keampunan. Adam itu diharapkan mendapat, sebab apa? Dia melakukan apa? Kerana hawa nafsu dia, dan mana keinginan dah tadi. Tapi iblis tidak, la yurja, tidak diharap pengampunan. Sebab apa? Daripada takabur, sombong. Bahaya sombong. Bahaya sombong. Sebab tu kena berjaga-jaga. Kita sendiri apa yang kita nak sombongkan? Ya, balik kepada diri kita ni. Kita nak sombong ni sebab apa? Ya. Biasanya orang sombong ni sebab ada kelebihan yang ada pada dia. Dia sombong sebab pitih dia banyak telaja, kaya dia. Dan dia sombong sebab dia rasa dia sendiri orang lain bodoh belaka. Mana ada kelebihan? Dia sombong sebab pangkat dia tinggi. Itu sombongan. Jadi kita kena ingat segala kelebihan, ya, kesemuanya itu kurniaan daripada Allah Ta'ala. Ilmu kita tu beri sedikit, kaya harta benda kita, Allah Ta'ala beri pangkat darajat kita macam tu juga. Pinjaman sekejap, kalau pangkat lagi awal pergi dah. Kita bekerja ni pangkat ada tinggi, lepas habis kerja, apatah lagi ketika berpangkat dahulu, sombong angkuh. Dalam sembang ada seorang tua immigration subuh tadi. Dia kata ada bos dulu yang jadi sombong. Ketika zaman dia tu jadi bos tu, silap sikit buang file apa semua sekali. Sampai masa ketika dia pun berhajat juga nak buat pasport lah, pergi kat situ. Sepatutnya kalau kita ni akhlak yang baik, mungkin orang akan pergi keistimewaan. Gak bawah tanya, bos ada ke? Apa suruh dia beratur? Sebab apa? Sebab ketika mana kamu berkuasa dulu, kamu sombong, angkuh. Tak ke mana pun, di atas dunia pun Tuhan tunjuk dah. Sebab itu tak payahlah terselihkan. Gunakanlah kelebihan ada pada kita, kayanya kita, pangkat tingginya kita, cerdiknya kita, itu untuk masyarakat kita, untuk agama kita. InsyaAllah. Bukan ketika kita ada kuasa, ketika kita kaya, sepanjang masa kita akan dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Mana dah ni. 3 perkara yang menaikkan darajat saat ni kita masuk, kita mengaji tadi. Ini syarahan pula baca sebentar lalu.
ia mengucap salam kepada sesama muslim, sama ada kepada orang yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Ya, kita ni kebiasaan kalau kita kenal kita bagi salam lah, assalamualaikum dah. Tapi yang tak kenal dia tak bersalam. Bagi juga walaupun tak kenal pun. Jadi masalah jangan pilih-pilih pula dah. Yang kedua, memberi makan kepada tetamu dan orang-orang yang lapar. Tetamu. Umat daif maja'ab. Wabnah daif, ingat. Kum idha madhaifu ja'ad. Bangun olehmu ketika mana datanya tetamu. Wabnah daifa ridha'ak, dan sediakan bagi tetamu kamu makanan kamu. Ini syahnya tidak tempat pun dulu. Tidak tempat. Belajar sekolah menengah agama kan ada mengapa syahnya. Memuliakan. Hak ni ada kita pada orang Melayu, alhamdulillah. Sebab orang Melayu ni memuliakan tetamu. Kalau zaman-zaman kita dulu nak makan sedap, tetamu datanglah. Kat orang kampung dah. Kita susah dah makan ikan kering apa semua sekali, kena makan ayam ketika tetamu datang. Ketika itulah ayam kita boleh makan ayam tumpang sikit. Orang susah dah. Jadi di pada dulu kita orang susah pun apabila tetamu datang, ya. Kita akan muliakan mereka. Ini ajaran agama, ya. Adat kita pun macam tu. Yang ketiga, solat tahajud pada malam hari ketika orang lain tidur lena. Adapun 3 perkara yang dapat menghapuskan dosa sebagai kafarah pula ialah menyempurnakan wuduk dalam cuaca yang sangat dingin. Yang kedua, melangkahkan kaki ke masjid untuk menunaikan solat berjemaah. Yang ketiga, menunggu waktu di masjid untuk melaksanakan solat atau menanti untuk melakukan kebaikan yang lain. Ini 3 golongan juga yang menghapuskan dosa. Jadi tak nak panjang-panjang kat sini sebab kita baru syarah tadi. Habis hadis itu. Yang ke-9, hidup berpisah dan balasan. Diriwayatkan bahawa Jibril alaihi salam berkata, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib man syi'ta fa innaka mufaraqatun wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Ya Muhammad, wahai Muhammad. Jibril kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah kamu sebagaimana kamu nak hidup. Ingat, fa innaka mayyitun, kamu akan mati. Ingatlah hidup pun tuan-tuan, kita ni bukan menongkak lagi. Akhir kesudahan kita semuanya mati. Kullu umrin fan, dalam hadis kursi, setiap umur pasti akan binasa. Ya, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah kamu sebagaimana kamu nak ikut, tapi pun kena ingat fa innaka mayyitun, maka sungguh kamu akan mati. Kita ni bakal mati belaka. Akan mati belaka. Tak ada seorang pun yang terkecuali. Cuma kita tidak tahu bila masa kita. Mati pasti. Hidup boleh tentu. Dah, umur berbeza-beza, rezeki masing-masing. Boleh jadi tuan-tuan mati dulu, anak lambat sikit. Ataupun anak lambat sikit, tuan-tuan mati dulu. Itu beza pun. Mati belaka. Terang, mati belaka buat kita ni. Tak ada pun yang menungkak langit. Tok kita mati dah. Ayah pun mati dah. Kalau tengok jujukan tu makna giliran kita dah pula sekarang. dah. Dulu tok kita dah. Dia mati, ayah kita naik kat situ. Kita duduk tempat ayah kita. Sekarang ni ayah kita pun dah mati. Kita berada di tempat ayah kita pula. Kita giliran kita dah. Kalau ikut giliran kita dah tuan-tuan. Bukan orang lain dah, kita dah. Cuma tak tahu bila. Dah. Berapa umur Tuhan nak beri pinjam kat kita? Berbagai-bagai lah tuan-tuan, ya. Yang mati muda, yang mati tua. Dah. Kita tidak tahu. Jadi oleh kerana tidak tahu tuan-tuan, kita kena buat persiapan awal. Li'anal ajala majhul, ajal itu tidak diketahui bila berlaku. Dah. Kena sentiasa bersedialah. Buat persediaan. Kalau kita tahu dah 3 tahun lagi nak mati, boleh tahap kira juga, boleh kita buat persiapan sekarang ni. Nah, kita mati 20 60. Oh, lambat lagi. Oh, buat huru-hara dulu. Nanti 20 mati 20 60 dah. 20 58 tu kita bertaubatlah.
2 tahun kan sempat lah kot lah. Kau macam mana? Tak tahu bila kadang-kadang dah mati. Apa ni? Ja'al mautu fuj'ah. Datang kematian ini secara mengejut. Ini paling takut. Sekarang berlaku macam tu lah. Dah berlaku accident hari tu dah 15 orang dah. Dah, yang FRU tu. Dah. Dikejutkan dah. Lepas ni berlaku ni pula berapa belah orang pula. Ya Allah Rabbi, serombongan. Nak seorang-seorang jangan cerita. Dalam grup tegak mati ya. Nak Jakim, pegawai Jakim sendiri pun baru 2-3 hari lepas mati. Dah. Sebelum tu pun keluarga lah. Dan ada pegawai sendiri yang cikgu mati. Kalau tengok pada umur muda-muda lagi. Muda. Jadi kalau muda-muda tu umur kita lah lebih kurang. Dah. Dia mati kita sama jugalah tuan-tuan. Ya. Paling takut. Mati secara mengejut. Nabi sebut di akhir zaman ni mati secara mengejut. Ada setah hadis orang anda tak ingat mata tu. Dia sebut tentang mati secara mengejut ni. Ada sebut di akhir zaman. Dah, tak pelik. Yang seorang pula sakit jantung. Nah, sekarang ni dah mati sakit jantung, mati stroke, mati macam-macam penyakit. Mati semua sakit jantung dah. Seorang tu dah mati seorang tu dah. Sebab apa tu dah. Dulu ni taklah timbul sangat, ada juga jarang-jarang dah. Sekarang ni gerak sangat tu. Nah, jadi sepatut kita takut dah. Takut apa? Takut berlaku mati tak boleh lari. Ya, tetapi takut diri kita sendiri, persiapan kita. Isti'dad. Persiapan kita untuk menghadapi kematian itu sendiri. Hal musta'idun? Adakah kita telah bersedia amla ataupun tidak? Idza sa'ala sa'ilun, apabila orang tanya kita lah tanya, hal musta'idun lil maut, adakah kamu telah bersedia untuk menghadapi kematian? Nah, mula-mula tanya Tok Imam dulu. Imam sedia ke? Kalau Tok Imam kata belum lagi ustaz, makmu tak payah tanya. Dah. Allah Rabbi. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariqun. Di sini itu mufaraqatun. Anak hafal tu wahbid man syi'ta fa innaka mufariquhu. Kasihlah kamu kepada siapa yang kamu hendak, fa innaka, kenapa kamu akan berpisah dengannya. Nah, sayang kepada sahabat, sayang isteri, sayang anak, silakan. Tapi ingat, kita akan berpisah dengannya. Sayang macam mana sayang sekali, kita akan berpisah, kita akan tinggalkan. Sama ada kita mati dulu, kita tinggalkan dia, ataupun dia meninggalkan kita. Tapi yang bagusnya biar dia pergi dululah. Ya, kita lambat sikit. Boleh tak? Tapi realitinya buat kita pergi dulu. Statistik memang orang ramai janda-janda. Sebab yang pergi dulu suami, pokok kita pergi dulu. Pokok dia lambat, lihat sikit pokok dia. Itu realiti lah. Tengok mak ayah dulu, mak pergi, ayah pergi dulu 10 tahun beza, baru mak bertua pun macam tu juga. Lama dah. Bertua perempuan hidup sampai sekarang 80 lebih dah. Yang apa ni, yang laki-laki tu berapa belas tahun dah meninggal dunia. Kita pun lebih kurang dah tu. Kalau boleh suruh dia pergi dulu, tapi nampak gayanya kita pergi dulu. Wallah alam, kita tidak tahu siapa pergi dulu pun. Pesan elok-eloklah kalau abang pergi dulu, mu bagilah Fatihah. Mu nak belaki lain, belakilah, tapi Fatihah tu hantarlah sikit. Tak dia nak. Dia orang nak lagi dah. Orang nak silakanlah. Jangan pula mu jangan nikah, nak pun nikah sedap. Mu dia dah kubur jadi kerangka tengkorak dah. Yang kawan tu nak hidup juga. Perlu tu kaki hidup pak. Janganlah kan dia, biarlah. Contohnya kita minta. Bacalah doa-doa sikit, buatlah kebajikan untuk aku dah kau. Itu boleh pesan. Dia kata tak payahlah. Nanti umur 40, 50 muda lagi. Kita kata janganlah Jangan kahwin.
Kawan tu nak hidup juga, yang kita ni jadi tengkorak, jadi apa dalam kubur. Dia tak nak bagi kawan tu kahwin, punya jahatnya. Patut besar nak lepas. Isteri pun tak, isteri macam tu kat abang. Kalau saya mati hari ni, esok abang kahwin lah. Itulah. Sepatut gitu. Ni tak bagi juga terlaki pula. Allah, terlakinya taat, tak menikah pakai suduh. Nak terkedarah pun bayar terlaki. Okey. Lebih kuat lah mak habis ni. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Beramalah bagaimana kamu nak. Ingat, fa innaka majziyun bih. Kamu akan dibalas dengan amal tadi. Dan apa yang kita buat atas dunia semua akan dibalas. Ada kiraan tetap baik-baik, buruk-buruk. Semua sekali yang kita buat atas dunia. Tak ada terkecuali sedikit pun. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Dia tak tinggal kecil, besar, melaka, dihitung, dihisap, dikira semua sekali akhirat. Apa saja. Man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan kebaikan walaupun sebesar zarah, dia akan dapat lihat dibalas oleh Allah. Orang buat kejahatan macam tu juga, walaupun sebesar zarah, dia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi apa saja yang kita buat, man zara'a, pepatah Arab sebut, man zara'a hasada. Siapa yang bercucuk tanam, dia akan dapat kutip hasil. Ad-dunya ni hadis Nabi, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia tempat bercucuk tanam untuk menuju akhirat. Jadi kena carilah tuan-tuan, dunia tempat beramal, bekerja, berusaha. Tak, dunia sekarang ni bukan tempat untuk kita sukaria, tempat nak rehat-rehat, tak, belum sampai lagi. Rehat dalam kubur. Nam kana matal arus, tidurlah kamu sebagaimana tidur pengantin. Itu dalam kubur cerita dia. Nah, tidurlah dalam kubur tu. Sebab atas dunia dulu sikit tidur, banyak beramal, maka dalam kubur boleh tidur. Takut kita sekarang ni tidur banyak, dah duduk dalam kubur tak boleh tidur, kena balu muka laki. Perak kita dah. Jadi tu kan, kerja macam biasa dah. Apa kata macam tu, nak berhenti dah kerja, nak buat amal ibadat tu bodoh. Kerja macam biasa, ibadat macam biasa, buat aje lah. Jadikan kerja kita ibadah, cari rezeki yang halal, nak beri makan anak isteri, insya-Allah. Keluar pagi tu, balik petang karang dalam keadaan penat, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, 7 bulan dapat gaji. Allah dah cukup dah tu. Sikit lagi kita baca syarah dia ni. Sesungguhnya akhir kehidupan adalah kematian, dan berakhir kematian. Dan kematian akan memisahkan orang yang saling menyayangi. Ya, walaupun janji dah sehidup semati, sehidup semati, ya Kelantan kata, sehidup semati. Hak mati tu mati dah lah. Hak hidup dah teruskanlah kehidupan, jangan nak mati juga. Dah sehidup semati. Semati sehidup, semati sehidup, mati yang hidup cari lain. Kita. Kematian akan memisahkan orang yang saling menyayangi. Walaupun sayang bagaimana, sayang sungguh kat isteri, sayang sungguh kat anak, sampai masa Tuhan pisahkan kita di dunia. Nah, malaikat akhirat kelak masuk dalam syurga tu kekal selama-lamanya dah. Orang sekarang kata til jannah. Sampai syurga dah. Takut tak jumpa seorang neraka, seorang syurga. Itu masalah. Segala amal hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala akan mendapat balasan. Jika baik maka dibalas kebaikan, dan jika buruk maka akan menerima pada setimpal dengan kejahatannya. Maka perbanyakkan kebaikan. Mudah-mudahan ketika mana kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita membawa sebanyak bekal amal kita, ya, untuk dipersembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukup sekadar itu, insya-Allah. 10 3 golongan manusia yang mendapat naungan di hari kiamat nanti.
Ada satu hadis itu 7 golongan, sab'atun yuzilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa, 7 golongan berdapat dengan Allah. Dalam hadis ni 3 golongan. Hadis yang lain pula. Insya-Allah yang ni kita akan jumpa lagi di bulan depan, bulan 7. Ni bulan 6 dah setengah tahun dah. Nampak tuan-tuan? Nampak dah dapat pula setahun lagi kita ni. Kalau panjang umur dah. Sekejap dah. Sekejap tiap-tiap tahun untuk bilang umur je lah kita. Ni 53, bulan 12 pula ni masuk 54, depan masuk pula 55, 60. Hidup lagi tu 60, 65, hidup lagi 70, uyuk terus. Contoh dah. Itulah. Bersiap. Wallahu alam, cukup sekadar itu dulu. InsyaAllah mudah-mudahan sedikit perkongsian kita, pembacaan kita pada malam ini dapat memberi manfaat kepada kita bersama. Tuan kita perbaiki kehidupan kita sedikit demi sedikit, mudah-mudahan di akhir kehidupan kita mati dalam keadaan husnul khatimah insyaallah taala. Aku qouli hada wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Ya Allah, ya Tuhan kami, tambahkanlah ilmu kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kefahaman kepada kami dalam kami mempelajari ilmu. Allahumma arina al-haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan wajtinabah. Ya Allah, ya Tuhan kami, perlihatkanlah kepada kami perkara benar itu benar, berikan kekuatan kepada kami untuk mengikuti segala perkara benar. Ya Allah, ya Tuhan kami, perlihatkanlah kepada kami perkara batil itu batil, berikan kekuatan kepada kami untuk menjauhi segala perkara. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ya Tuhan kami, beri petunjuk hidayah kepada kaum kami, jiran kami, sahabat kami, keluarga kami, anak isteri kami, muslimin muslimah. Ya Allah, sesungguhnya mereka tidak mengetahui kebaikan dan kebenaran agama-Mu. Allahumma ja'al jama'ana hadha jama'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah perhimpunan kami pada malam ini perhimpunan yang Kau rahmati, dan jadikanlah perpisahan kami sepadan daripada ini perpisahan yang Kau lindungi. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.